Antara gambar yang banyak orang download adalah gambar ni. Aku tengok, aku tunjuk gambar ni. So kali ni aku nak buat, baru-baru ni aku ada buka aku punya Shutterstock contributor dan aku pergi dekat bahagian referral tu kan. Dan aku nampak ramai orang register, lebih kurang 8,000 lebih, dekat 9,000 orang register stock foto ni kan. Tapi apa yang aku perhati, dalam 8,000 orang yang daftar tu, boleh dikatakan beberapa orang saja yang betul-betul aktif. Mana kata tak ramai, ramainya 0,000 lah portfolio dia kan, tak ada gambar. Dan baru dia aku ada juga tengok kan, ada komen kat aku punya video, dia kata dah upload banyak gambar tapi tak ada sale lah. Dia kata gambar pun beratus-ratus dah upload, satu sale pun tak ada. Jadi apa yang tak kena sebenarnya? Jadi hari ni kita nak bincang gambar macam mana sebenarnya yang ada permintaan dekat stok foto ni. Kalau macam sebelum ni, dulu aku ada beritahu upload je apa-apa gambar kan, asalkan aktif. Dia part aktif tu betul lah. Kalau kita nak aktif setiap hari, upload je lah apa yang korang nampak kan. Nampak gambar daun ke, nampak gambar awan ke, upload je. Tu untuk aktif lah kan. Tapi kalau untuk dapatkan sale, nak ada orang download apa semua, kita kena kaji gambar macam mana yang ada permintaan. So hari ni aku ada bawa bako ni. Dalam bako ni sedikit props lah untuk stok foto. Kau tengok dekat sini ada tabung khok-khok ni, ada kapal terbang, okay, ada kamera. Oh, dia ada bunyi. Siap ada flash lagi tau. Ada luggage, ada kursi healing. So dengan elemen-elemen benda ni, kita nak buat gambar macam travel punya konsep lah. Sebab sebelum ni aku buat gambar AI, dan antara gambar yang banyak orang download adalah gambar ni. Aku tengok, aku tunjuk gambar ni. So kali ni aku nak buat balik gambar tu, tapi kali ni kita nak menggunakan gambar betul. Kita tak guna AI dah. Jadi gambar ni boleh je buat sebenarnya. Jadi aku akan tiru balik lah gambar-gambar ni kan. Lepas tu kita akan upload lah dekat banyak platform. Jadi untuk video setup ni pula next lah. Okay, next aku buat, kita keluar satu hari, kita pergi dekat pantai ke benda semua, kita cari satu pot, kita buat gambar-gambar konsep ni. So bercerita berkenaan gambar konsep ni kan, macam ada soalan tadi kan, di-upload banyak gambar tapi tak ada sale. First kali, kalau macam contohnya kalau kita beli dah crop gini kan, kita tak boleh buat gambar tu pakai hentam je, kena ada cara juga. Contohnya korang tengok gambar ni, dari segi dia punya susunan apa semua tu, semua main peranan. Korang tengok dekat sini kan, ada elemen apa, ada luggage, lepas tu ada kapal terbang. So kalau perasan dekat sebelah sini ada ruang kosong. So ruang kosong ni biasanya dibagi copy space lah. Dia main peranan sebenarnya, main peranan besar. Sebab kita kena ingat orang ni dia bukan saja-saja nak download gambar kita tu. Diorang download gambar kita tu, dia nak guna balik. So apabila orang nak guna balik gambar-gambar kita tu, kita kena pastikan gambar-gambar kita tu boleh diguna pakai lah. Bukannya pakai hentam je kan gambar apa kita nak upload. Antara gambar yang boleh diguna pakai ni adalah gambar-gambar macam ni lah, yang ada copy space, gambar yang clean, tak terlalu serabut sangat kan. Dan gambar yang banyak download juga adalah gambar-gambar yang background kosong, background putih ke kan. Sebab apa orang download gambar background kosong itu? Sebab dia nak edit pula gambar tu, dia nak crop subjek tu kan, dia tak mahu background ni semua. Benda yang aku perhatikan lah dekat stock foto ni kan, kalau macam kita nak gambar kita approve, kita kena upload gambar yang clean. Yang clean ni aku tunjuk contoh. Ni ada gambar-gambar yang clean, copy space dia ada kan, background dia pun kosong gitu je, dia simple je, tapi gambar tu ada kegunaan. Yang tu mudah approve biasanya. Dia selain daripada tu, tajuk dengan keyword tu pun main peranan juga sebenarnya. Kita bagi metadata. So metadata ni pun ada teknik dia juga, macam mana kita nak buat, macam mana kita nak ranking gambar kita tu ada paling atas apabila orang search gambar tu dekat Google. Contohnya orang cari gambar berkenaan dengan travel ni kan, so dia cari gambar berkenaan dengan travel, gambar kita yang akan berada di atas first page tu. So macam mana nak setting benda tu adalah metadata. Dia main peranan juga sebenarnya keyword tu, macam mana nak tulis, macam mana nak susun keyword tu. Yang tu advance sikit lah, tapi sekarang mudah je, korang tanya je lah ChatGPT, suruh dia buat keyword yang boleh menaikkan korang punya ranking tu. Try. Jadi tu sahaja sedikit sebanyak berkenaan dengan stok foto ni. Harapnya adalah sedikit sebanyak idea untuk korang buat gambar tu kan. Sebab tengok kosong je kan, tak best juga rasa. Tak boleh lah, tak pasti lah korang punya account ni macam mana, tak approve ke atau macam mana. So tu sahaja. Kalau korang nak tips lagi berkenaan dengan metadata, mungkin aku buat pasal metadata kot lepas ni, korang komen dekat bawah nak tips seterusnya.